Di sebuah kampung lama di Kedah, muncul seorang lelaki tua yang penuh ilmu dan misteri. Dialah Tok Pasek, guru, penasihat dan pelindung kepada seluruh penduduk. Walaupun dihormati, Tok Pasek hidup sangat sederhana. Setiap hari dia mengajar anak-anak muda tentang adab, keberanian dan menjaga kampung. Satu hari, lanun sungai mula mengganas. Mereka merompak perahu, mengugut penduduk dan kampung menjadi cemas. Tok Pasek tidak membiarkan kampungnya jatuh. Dia melatih para pemuda mempertahankan diri, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Pada malam bulan penuh, lanun datang menyerang. Tok Pasek melompat ke perahu lanun dengan gerak sepantas angin, menumpaskan ketua mereka tanpa tumpah darah. Kampung kembali aman. Tok Pasek tidak meminta balasan. Namanya kekal sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan yang takkan dilupa. Siapa lagi yang anda mahu? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.